Hari ni kita nak buat donat kentang atau mak saya selalu panggil donat kampung. Waktu kecil-kecil dulu, petang-petang selalu buat donat macam ni lah. Kenapa nama dia donat kampung? Mungkin sebab tekstur dia yang agak padat tapi tetap lembut. Makan 1 ke 2 biji pun dah kenyang. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula kita rebuskan kentang dulu sampai lembut. Kita campurkan dengan tepung. Korang rebuskan dalam 1 biji kentang, kemudian masukkan dalam mangkuk dan kita penyet-penyetkan kentang ni. Lepas tu kita biarkan sekejap. Kemudian korang perlukan dalam 1 sudu gula, 1 sudu yeast dan juga dalam setengah cawan air. Korang kacau-kacaukan dia sampai sekata dan kita nak biarkan dia sampailah dia berbuih macam ni. Kemudian kentang tadi kita masukkan dalam setengah kilo tepung. Lepas tu korang masukkan sedikit garam dan juga dalam 2 sudu besar margarin atau butter. Korang gaul-gaul pakai tangan. Kita nak bagi bergabung tepung, butter dengan kentang tadi. Lepas tu baru kita masukkan air yeast tadi. Lepas tu korang ambil spatula ataupun sudu, gaulkan macam ni dulu. Lepas tu baru korang sambung kacau guna tangan dan kita uli-ulikan dia sekejap sampailah tak melekat tangan macam ni. Kemudian ambil plastik wrap atau kain ke, korang cover korang punya tepung, cucukkan sikit pakai lidi. Nak bagi yeast tu bernafas dan kita biarkan dia kembang 15 hingga 30 minit. Bila dough dah kembang 2 kali ganda, korang boleh cubitkan sikit dough tu. Kita nak buat bentuk bulat. Buat bentuk bulat macam ni. Lepas tu letakkan atas tray yang dioles margarin atau butter dan kita biarkan 15 minit untuk dikembang sekali lagi 2 kali ganda. Bila dah jadi macam ni, kita boleh buat lubang kat tengah dia. Nak pakai penutup macam ni pun boleh, nak pakai tangan pun boleh. Bila dah cantik bentuk donat korang macam ni, kita boleh panaskan minyak dan kita gorengkan kita punya donat. Api jangan kuat-kuat, bagi slow je. Biar dia masak satu bahagian dan terbalikkan lagi satu bahagian. Bila dah garing elok dua-dua bahagian, kita boleh angkat kita punya donat. Bolehlah korang salutkan donat korang dengan gula yang dikisar halus. Kalau nak guna susu serbuk pun boleh. Resipi ni senang je. Korang boleh cuba kat rumah nanti. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.